Nicki Minaj, Justice. Mak, ayah tengok ni. Fadli berjaya dapat 8A. Usaha Fadli semua ni berbalik weh. Alhamdulillah nak. Ini kemudahan cik masa kau dengan kau cakap. Alhamdulillah. Bagusnya nanti masuk universiti belajar baik ya nak. Okey, baik mak. Baik ayah. Namun, bila kaki melangkah ke universiti, segalanya berubah. Tiada lagi mak yang hantarkan makanan ke meja makan. Tiada lagi ayah yang memantau waktu tidur. Diri sendiri akan mula rasa bebas. Weh Fadri, asyik tidur je. Jom lah main Mobile Legends. Try ke Omni. So Fadli, video baru satu lah. Kita try. Orang ni busy lah kita dekat library ni. I sok pernah hantar assignment tau. Betul tu, khidmat korang tu bukan tinggi sangat pun. Kalau asyik konten. Alah, 8A kot tak speed kan. Setakat dengan main selagi gigi bila. Jom lah cara berserang. Defeat. Asyik kalah je. Ya, sebab kau lah Fadli. Lebat sangat tadi. Jom lepak je. Ayah masuk kelas profesor dulu. Mak, aku pun pandai hati ni. Jom kita push lagi. Jom. Ish, lantak korang lah. Weh, tadi kita. Bagi je dulu. Kau buat apa ni? Buat kerja dulu lah. Dah lah tak ada gigi. Yang ni dia lain. Tidak. Semua ni tipu. Astagfirullah, mimpi ke? Kau dah kenapa Fadli cerit-cerit dalam library ni? Weh, sorry tau. Aku rasa aku kena berubah sekarang. Baguslah kalau dah sedar. Kita ni kena bincang bahagian terakhir sana. Orang, tadi tu aku tak nak mimpi tu jadi betul-betul. Apa yang kau mimpi sebenarnya? Nanti cerita tahu. Weh korang, aku dapat 4 flash. Terima kasih dah korang ajar aku. Aku sedar sekarang, transisi dewasa bukan tentang berapa banyak A yang kita kumpul, tetapi tentang keberanian untuk membaiki diri sebelum terlambat. Bak kata Erikson, identiti kita dibina melalui pilihan. Dan hari ini, aku pilih untuk tidak lagi rebah dalam keselesaan.